Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jam sudah menunjukkan tepat jam 10. So, kita akan mulakan kita punya Coffee Talk Duta Guru episod 1 yang diadakan julung kalinya pada hari ini. Dan kita berniat untuk mengadakan Coffee Talk ini setiap bulan Sabtu terakhir. Supaya kita senang ingatlah, Sabtu terakhir. Dan biasanya masa itu pun selepas gaji lah. Dan mungkin kita akan dengan gaji. Tidak ada. Maksudnya orang time tu sudah happy semualah. Oh, okay. Mood pun sudah okay. Nak beri Starbucks ke? Okey, jadi kita punya sesi ini bertajuk Duta Guru Apa Kata Pengetua. Tapi kita akan mulakan terlebih dahulu dengan slot yang pertama, iaitu video success story daripada salah seorang duta guru kami, kohort 2, iaitu Cikgu Zizi Azniza. Dan saya akan mainkan video sekitar 5 minit untuk yang ini. Kita mulakan dengan yang itu terlebih dahulu. Alright. Share. Okay. Maaf sekejap, saya sedang cari supaya audio dia masuk sekali. Sebab kalau kita share secara biasa, biasanya audio dia tak masuk ni. Saya risau audio dia tak masuk lah. So saya masukkan dia ke dalam Chrome. Okey, yang ni boleh. Okay, saya mulakan sekarang ya. Okey, boleh tengok video dia kan? Boleh jelas. ada yang respon? Jelas Okey, saya mulakan. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Selamanya rasa ini sebentar akan terganti. Perjalanan transformasi saya bermula apabila saya terpilih menyertai program Duta Guru PDG. Di sinilah saya belajar bahawa guru bukan sekadar mengajar, tapi ejen perubahan. Selepas masuk PDG, saya teruskan momentum dengan memohon jawatan guru cemerlang dan mula melaksanakan banyak inovasi dalam PDG serta kegiatan kurikulam. PDG bagi saya khayal, mentor dan keberanian untuk sesuatu yang berbeza di sekolah Buah Batu. Daripada situ, saya bangunkan projek STEM, robotik, modul digital dan aktiviti privat yang melibatkan hampir semua pelajar, bukan hanya pelajar terpilih. Saya aktif dalam kurikulum sehingga memegang jawatan kepimpinan dalam Persatuan Pekat Malaysia Negeri Terengganu. Hasil projek ini saya dokumentasikan sebagai kajian tindakan dan bentangkan sebagai kertas penyelidikan sehingga membuka peluang untuk saya berkongsi pengalaman di peringkat antarabangsa. Saya tidak buat bersendirian. Dengan sokongan alumni SMK Pelong Paspel, PIBG dan beberapa NGO, kami berjaya mewujudkan 2 unit cyber cafe di asrama, satu di Aspura dan satu lagi di Aspuri. Hasilnya nyata, murid lebih berkeyakinan,
lebih bersedia menyertai pertandingan STEM sehingga peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kami jangkau murid B40, bina program inklusif dan pastikan tiada yang tercicir. Sebagai warden, saya melihat realiti hidup pelajar. Di sini saya belajar bahawa kadang-kadang mereka perlukan seseorang percaya pada mereka. Dalam kerjaya, saya juga diberi pengiktirafan profesional, guru cemerlang RBT, Ekostem Baik Negeri, Ekostem Daerah dan Ekostem Negeri. Dan puncak perjalanan ini, apabila usaha dan kolaborasi kami diiktiraf di peringkat kebangsaan, saya terpilih sebagai top 10 teratas finalis Malaysia Teacher Prize 2025. Pengiktirafan ini mengangkat suara SMK Pelong, PASPEL, PIBG dan semua rakan kongsi. Jika ada satu perkara yang saya nak kongsi dari pengalaman ini, platform seperti PDG boleh menyalakan potensi yang tersembunyi. Bila guru diberi sokongan, jaringan dan sumber, perubahan setakat pada bilik darjah, tetapi kepada seluruh ekosistem pendidikan. Saya, Cikgu Zizi, produk PDG, penggerak inovasi dan penyala harapan untuk murid. Wah, tahniah. Steady, Cikgu. Inspire. Ya, betul. Jadi kita telah menyaksikan video success story daripada Cikgu Zizi Azniza binti Muhammad yang sekarang ini berkhidmat di SMK Pelong Setiu, Terengganu. Dan kalau saya baca sedikitlah dia punya biodata, dia sebenarnya berasal daripada keluarga pendidik dan membesar di kampung. Sebab itulah dia nampak ada jurang digital di mana kita lihat ada banyak dia punya pencapaian lah, tapi yang paling saya suka adalah di mana dia memahami keperluan murid asrama dan dia juga sebenarnya merupakan seorang warden. Jadi jarang kita tengok warden juga guru yang yang aktif dalam STEM juga, dan dia telah mewujudkan 2 cyber cafe kita jarang lagi kita dengar cyber cafe ni lah, tapi bila ada untuk murid, maksudnya murid asrama pun dia tak terlepas peluang untuk belajar secara digital ni. Okey, baiklah. Kita telah melihat segmen yang pertama tadi. Sekarang kita akan beralih ke slot yang kedua, iaitu sesi Coffee Talk itu sendiri dengan tajuknya Duta Guru Apa Kata Pengetua. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan kita secara santai, tapi mungkin saya boleh keluarkan satu soalan terlebih dahulu, soalan permulaan ni lah. Okey, sebab rata-rata kalau sekolah yang sudah ada duta guru, kita panggil ketua jabatan ataupun bos lah adalah pengetua. Kita nak lihat sebenarnya, sebab kita ada 3 orang pengetua di sini, kita nak lihat apa sebenarnya harapan awal seorang pengetua itu apabila ada seorang duta guru, sama ada duta guru itu memang menjalani latihan daripada sekolah itu sendiri ataupun dapat daripada perpindahan seorang guru ke duta guru ke sekolah dia. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Cikgu Lim. Mula dengan Cikgu Lim. Cikgu Lim boleh. Boleh. Tak ada masalah. Selamat pagi. Saya Cikgu Lim, pengetua SMK Kombem Batu Pahat, Negeri Johor. Jadi saya wakil Semenanjung. Guru duta yang dekat sekolah saya sebenarnya ikut kadarnya agak tinggi. Kita ada seorang cikgu duta kohort 3, Cikgu Noain. Lepas tu kita ada 3 orang cikgu duta guru kohort 6 yang sedang mengikuti kursus, Cikgu Wong, Cikgu Syahid dan Cikgu Syamihah, dan bersyukur kita dapat lagi 2 orang ditawarkan jadi guru duta guru kohort 7, Cikgu Kumanan dengan Cikgu Moli. Jadi sekolah saya sebenarnya cikgunya hanya 54. Tolak pentadbir. Okey, kita pentadbir sebenarnya kita tak ada form 6, kita ada penelungkanan petang jadi kita tolak pentadbir sebenarnya tinggal 45. Jadi 45, 7 daripada 45 sebenarnya kadarnya sangat tinggi. Saya nak ucap terima kasih kepada Yayasan Petronas sebab dia dah bawa perubahan kepada sekolah. Sekolah kami terpilih sebagai sekolah tingkat madani tahun ni. Jadi
CEO sendiri turun Padang untuk majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani. Lepas tu mungkin beliau sangat berpuas hati dengan SMK Convent sebab dalam majlis peluncuran tu duta guru saya dia buatkan Carnival Stamp. Lepas tu ada perkongsian keselamatan digital dengan Jabatan Keselamatan. Lepas tu kami ada dengan pelbagai pihak kita buat pertandingan juga. Jadi mungkin apa yang kita present tu masuk dalam mata CEO. Jadi SMK Convent terpilih. Jadi ini pengenalan. Ini pengenalan. Okey, sebenarnya Duta Guru tidak banyak bawa perubahan. Dia bukan sahaja pada guru tu sendiri, tetapi juga pada sekolah. Okey, saya nak ucapkan tahniah kepada sesiapa yang jadi Duta Guru sebab anda semua dah keluar dari comfort zone. Anda memperjuangkan untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri. Itu satu inisiatif yang sangat baik pada saya. Lepas tu, bila diorang masuk program Duta Guru, sebenarnya diorang banyak belajar, terutamanya berkaitan dengan pedagogi. Kita kena tahu kita ni cikgu. Jadi, core business memang mendidik. Tak ada lain. Jadi, bila kita nak mendidik anak murid, kita kena ada pendekatan yang menarik supaya PDPC tu berkesan. Jadi bila cikgu saya balik dari program, dia cakap dengan saya memang banyak belajar pedagogi dan diorang terbuka mata. Lepas tu sebenarnya pengetahuannya mungkin lebih kurang ilmu daripada diorang. Bila diorang sebut pasal 5E 6C, apa itu 5E 6C? Tapi nampaknya benda tu sangat membantu dalam PDPC. Selain daripada dia sendiri, maksudnya kompetensi dirinya sendiri ditingkatkan, saya pun harap Duta Guru dekat sekolah dia boleh sebenarnya sekolah saya tak ada pasukan dia sendiri. Lepas tu dia jadi mentor kepada anak murid. Lepas tu anak murid akan jadi mentor kepada anak murid yang lain dan kami dalam proses untuk memperluaskan kepada daerah. Jadi sebenarnya untuk tu saya minta Duta Guru bukan terhad kepada guru yang mengajar subjek RBT ke, matematik ke, sains ke dan lain, tapi meluaskan ke seluruh sekolah termasuk guru bahasa semuanya. Sekian, terima kasih. Banyaknya saya cakap. Okey, terima kasih Cikgu Lim. Sekarang kita persilakan pula wakil pengetua daripada, kita panggil wakil pengetua, wakil pengetua daripada Sabah pula, boleh? Ya. Ibu Cusuan. Okay, apa ya. Soalan dia tadi harapan kan? Okay, Ya. Terima kasih, selamat pagi semua. Untuk makluman SMG Kecunghua sebenarnya kita daripada kalau tolak pentadbir kan kita ada 40 guru lah. 40 guru. Itu tolak pentadbir semualah dan juga sekarang kami pada mulai kami cuma ada satu duta guru lah daripada kod 1 kan, dan perpindahan pada tahun ini ada seorang lagi dah tambahan kurang lebih 5% lah daripada keseluruhan guru kan. Tapi apapun sebagai seorang pengetua saya cukup bersyukur sebab bagi saya bukan kuantiti sebenarnya yang menentukan hasil itu, tetapi kualiti itu sendiri. Walaupun kami cuma berbekal pada mulanya seorang sahaja duta guru daripada kod 1 ya, sampailah tahun ini, tetapi saya melihat apa yang menjadi hasrat sekolah, terutama saya sendiri sebagai pentadbir kan, pengetua, apa yang saya melihat itu saya boleh dapatkan impak tu daripada duta guru saya itu. Ya, jadi saya mahu bersyukur walaupun mungkin dalam kalangan kita 3 orang ni kan pengetua mungkin sekolah saya yang paling kurang kan. Tapi sama kita dua. Saya tidak melihat itu kepada satu kekurangan sebenarnya, tetapi saya melihat kepada kualiti duta guru itu sendiri. Kualiti duta guru itu sendiri yang mana saya kongsikanlah sebab saya memang memandang satu target saya kan inovasi STEM semua itu kan. Dan agenda itu memang dapat diangkat dengan baik oleh duta guru di sekolah saya lah. Walaupun pada mulanya hanya 1 orang bergerak kan. Dan betul-betul mencari ejen perubahan bagi sekolah. Dan walaupun hanya berbekalkan kepada 1 orang yang ada macam pengiktirafan lah kan. Pengiktirafan daripada yayasan berkaitan dengan duta guru ini. Tetapi bagi saya
guru-guru yang dihasilkan impak daripada duta guru yang seorang ini, sebenarnya kami mempunyai beberapa 7-8 guru sebenarnya yang dapat bergerak menjadi tulang belakang sekolah sebenarnya dalam ejen perubahan lah. Okay, maksud dari sini saya tidak memandang kepada, memang bagus kita ada satu pengiktirafan kan, saya pun mau akan datang akan ada juga pengiktirafan inilah kan, duta guru. Tetapi bagi saya bersyukur sekarang ini saya ada dalam kalangan duta guru peringkat sekolah SMGK Chonghua. Itu yang saya bangga lah. Kan, masanya akan tiba, kami betul-betul, saya percaya kami akan dapat yang pengiktirafan kebangsaan nanti kan, duta guru, bila mana guru saya ini bersedia. Sebab bagi saya, walaupun kadang-kadang kita pengetua, kita mengharapkan banyak, kita mau. Macam saya dengar daripada Cikgu Lim tadi banyak kan, saya pun teringin juga. Tapi bagi saya mau lebih kepada guru-guru itu biarlah dengan hatinya sendiri rela. Orang cakap nyala rasa guru itu sendiri yang membuatkan dia mau, bukan disebabkan pengetua yang mau, tetapi saya percaya impak daripada satu peribadi di sekolah saya ini, dan sekarang ini ada 2 peribadi sudah, saya percaya membawa impak yang akan menyebabkan 2-3 tahun akan datang, akan lebih ramai lagi rasa yang yes, bukan sebab pengetua, tapi kami yang mau. Sebab mereka boleh lihat kan daripada duta guru yang ada ni memang betul-betul menjadi ejen perubahan lah kepada sekolah sebenarnya. Ya, mungkin itu supaya pendahuluan nanti kan. Terima kasih. Okey, sekarang kita persilakan pula pengetua daripada Sarawak pula. Okay. Baik. Terima kasih Cikgu Azman. Selamat pagi semua. Jadi rakan pengetua daripada mewakili Semenanjung dan Negeri Sabah. Saya Cikgu Limo dari SMK Saint Luke mewakili Negeri Sarawak. Ya, sekolah kita adalah sekolah luar bandar. Ya, sekolah luar bandar. Murid kita lebih kurang 821 orang, asrama 141. Jadi harapan saya apabila kita ada guru, duta guru ini, sebenarnya sebelum kehadiran Cikgu Nur Azman. Cikgu Nur Azman dia berpindah daripada agama Igan ke sekolah kita kerana mengikut isteri dia yang first posting di Sri Aman. Jadi apabila tahun 2023, apabila Cikgu Nur Azman masuk ke sekolah kita, pada tahun itu juga kami merupakan salah sebuah sekolah rintis untuk kelas hibrid Malaysia. 110 buah sekolah ya. Jadi kami masa itu diberikan 5 set kelas hibrid lah, 5 kelas. Dan memang menjadi satu cabaran untuk sekolah kita sebab kita memang memerlukan kepakaran dari segi teknologi maklumat ini. Jadi bila Cikgu Nur Azman masuk, kelas hibrid pun wujud dan barulah saya kenal apa itu program PDG. Jadi kalau nak sebut dari segi baru saja 3 tahun berkenalan dengan PDG ini. Alright. Jadi harapan saya sebagai seorang pengetua ialah saya melihat balik peranan kita sebagai guru. Jadi saya mempunyai harapan tinggi kepada duta guru dari segi bagaimana dia merealisasikan standard 4 dalam SKAS. Alright. Bagaimana dia boleh merancang in such a way sampailah dia boleh membawa murid itu sebagai murid yang aktif di dalam bilik darjah. Apabila semua itu berlaku, maka barulah kita menggerakkan murid kita itu untuk aktiviti di luar bilik darjah yang seharusnya dia balik menyokong kepada kecemerlangan apa sahajalah, sama ada akademik ke, sasiah ke, co-curriculum ke. Jadi supaya murid itu dia berkualiti. Jadi itu yang sebenarnya yang harapan saya lah. Jadi saya setuju dengan rakan-rakan 2 rakan, Cikgu Lim dengan Cikgu Chuswan, bahawa mereka harus menjadi ejen penggerak dari segi itu. Ya, sebagai guru yang betul-betul merealisasikan standard 4 dalam SKAS. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Lima.
Okay, kita telah bercakap tentang harapan. Jadi kita juga nak lihat dari sudut mata seorang pengetua sebagai ketua jabatan, apakah cabaran untuk menguruskan ataupun kita panggil mengendalikan duta guru di sekolah? Ada tak cabaran yang dihadapi? Saya dulu. Okey. Baik. Boleh. Tadi harapannya, sekarang cabaran. Yeah. Cabaran ini dia bergantung kepada bagaimana aktifnya duta guru itu dalam menonjolkan dirinya. Okay? Kita ada duta guru juga di sekolah-sekolah lain dalam daerah Seri Aman. Kita melihat dari segi pemerhatian dia sebelum ini dan bagaimana keterlibatan duta guru. So cabaran kita yang pertama adalah bagaimana, I come back to tentang bilik darjah lah ni kan. So pergerakan keluar masuk ya. Pergerakan yang keluar sama ada kebanyakan yang memang atas urusan rasmi. What more to say, Cikgu Nur Azman adalah salah seorang daripada exco tertinggi dalam persatuan mereka. Okay? Namun rest assured that dia memang tahu sudah budaya amalan sekolah bahawa PDP mesti pastikan benda itu memang dilaksanakan. Maksudnya MMI itu terjaga apabila Cikgu Nur Azman keluar. Okay, so itu cabaran kita lah. Kedua ialah apabila duta guru ini dia tahu tentang pelbagai aktiviti yang menyokong pendidikan STEM di dalam bilik darjah. Ya, jadi akan banyak pertandingan penyertaan. Selalunya mereka lebih menjurus kepada fizikal. Jadi dan dia bukan di Seri Aman atau di Kuching sahaja, kadang-kadang dia pergi ke Miri dan Semenanjung. Okey, jadi dari yang pertama adalah pergerakan duta guru, kedua adalah perbelanjaan, kos. Okey, jadi saya rasa dua cabaran inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita fikirkan sebagai seorang pengetua. Tapi tidak pernah menidakkan usaha mereka dan bagaimana adalah tanggungjawab pengetua lah untuk mencari sumber itu. Right? Thank you. Okay, baiklah. Bagaimana pula dengan Cikgu Chuswan, cabaran yang dihadapi untuk kita duta guru dia ada di sini. Duta guru silakan. Saya perkenalkan kan duta guru saya ada bersama kita juga Cikgu Nutra. Ya. Saya balik lagi kepada apa yang kita buat dalam hidup kita ini, kita perlu faham. Itu yang pertama. Sebab bagi saya bila kita faham apa tujuan sesuatu itu, kita tidak akan ada banyak sebenarnya masalah lah. Okay? Jadi apa yang saya boleh lihat daripada peribadi duta guru sekolah saya, Cikgu Nutra di sini, satu adalah dia faham untuk apa, bila mana dia memakai ini baju duta guru ini, okay? Dia tu siapa dan untuk apa misi duta guru ini, dan bila mana saya nampak dia betul-betul dia faham agenda itu, misi itu. Jadi itulah maksud saya tadi, bila seseorang duta guru ini dia faham, jadi tidak banyak sebenarnya cabaran di pihak sekolah. Dari segi pergerakan MMI, saya jujur walaupun banyak kali juga keluar, tapi tidak ada pun menyebabkan murid-murid tertinggal. Dia kebetulan dia ajak SPM, SPM kimia dan juga kelas sains semualah kan. Cuma betul saya jujurlah selama 5 tahun berada bersama Cikgu Nutra, tidak ada kebimbangan saya. Sebab itu bila mana dia katakan puan saya ada begini-begini, okey. Yes, okey, teruskan. Sebab kenapa saya percaya dia faham dia siapa, dia faham dia perlu berada di mana dan dia faham apa perlu dia buat. Jadi bila seorang itu faham, kita pun tidak ada banyak sudah memfikirkan nanti tertinggal pelajaran ini. Dia tahu di mana sisi yang dia boleh curi untuk tampalkan kembali kelompangan itu. Jadi dari segi MMI sebagai seorang pengetua yang mungkin menjadi kebimbangan kebanyakan pengetua, kita bimbang itu. Tetapi saya percaya duta guru yang betul-betul jelas kan, dia tahu. Sebab memang itu juga tujuan dia kan. Kita kata pepatah lah kan, kita kasih
kasih makan di luar, kasih di luar, anak di rumah kelaparan, tidak boleh kan. Jadi kita faham itu tidak akan berlaku. Ya, jadi SMRI tidak masalah, cuma saya setuju macam Cikgu Lim cakap tadi lah, dari segi perbelanjaan sebenarnya juga itu cabaran dia lah. Dari segi kedua itu selain daripada MMI kan yang tentang dia punya misi dia untuk sebagai peneraju inovasi kan, sebab guru sekolah saya ini bukan saja di peringkat sekolah sekarang dia bergerak, di peringkat daerah, di peringkat negeri, kebangsaan, bahkan antara bangsa. Saya sebenarnya bangga sebab kenapa dikongsikan bersama sebenarnya kan. Kita memang dikongsikan bersama. Jadi dari segi tanggungjawab dia itu memang jelaslah tidak menimbulkan yang pakai sarung duta guru tapi tidak tahu apa yang dibuat. Tetapi sebenarnya kemana misi dia bergerak tidak ada. Jadi saya nampak dia ada mission dia di sana dan cukup bersyukur Yayasan Petronas pilihan yang tepat sebenarnya untuk ni kan. Jadi dari segi cabaran yang saya sebut tadi cuma dari segi perbelanjaan sebab kadang-kadang memang idea banyak sebab saya percaya ini juga hasil daripada touch up daripada yayasan juga banyak kan program-program, banyak perkongsian, memang banyak. Duta guru saya ini memang banyak idea. Hampir setiap minggu, setiap bulan kadang-kadang ada saja perkongsian kan, dia selalu bawa kepada saya. Pengetua kita begini-begini. Jadi banyak. Cuma kekangan kita mungkin dari segi perbelanjaan lah kan. Sebab kadang-kadang untuk menghasilkan sesuatu lebih baik itu kita perlukan perbelanjaan besar. Tapi apapun setakat inilah, apa-apa idea yang dibawa, kami cuba perhalusi dia dengan langkah yang kecil. Kan? Jadi dari segi perbelanjaan walaupun kita harapkan kalau ada dana lebih besar itu sebenarnya cukup bagus. Tetapi mulakan dengan langkah yang kecil itu pun sudah cukup memadai lah bagi kami sekarang ni. Memang kami bukan selain Kelido Bandar, di pedalaman sebenarnya yang budak-budak kampung kan. Jadi sesuatu yang luar biasa lah bagi saya. Kesimpulan dari segi cabaran ini tidak begitu banyak saya hadapi. Saya bersyukur. Duta guru begini, saya bersyukur. Terima kasih. Okey, kita teruskan pula dengan Cikgu Lim. Apa pula kata Cikgu Lim? Okey, soalannya sebenarnya bukan cabarannya kepada pengetua kot. Patutnya cabarannya kepada guru duta guru. Sebab sebenarnya pengetua sebagai ketua jabatan, kita memang tugas kita untuk mengupayakan cikgu, memberi sokongan. Tapi sebenarnya dari segi aspek duta guru, diorang menghadapi banyak masalah. Pada saya lah sorry saya cakap. Sebenarnya saya fikir siapa yang dia memilih untuk menjadi duta guru, sebenarnya kita dah kena puji sebab inisiatif dia. Yang kedua, perkorbanannya. Sebab bila dia pergi kursus, memang pengetua atau bukan pengetua lah kadang-kadang pengetua lebih baik kan, betul tak? Pengetua biasanya tak macam tu. Okey, pentadbir lain akan tegur sebab waktu MMI dia kurang. Tetapi dia tak tengok sebenarnya bukan duta guru saja keberadaannya dekat sekolah mungkin kurang. Tapi contohnya jika guru tu jadi guru sukan, melibatkan peringkat dalam MSSN, MSJ itu lagi banyak. Lepas tu contohnya jika cikgu tu terlibat dengan peperiksaan pun banyak kan dia keluar. Betul tak? Okey, pada saya semua yang keluar tu dia akan bawa sesuatu ke sekolah. Jadi kita kena bagi sokongan. Jadi pada saya, untuk duta guru sebenarnya dia orang menghadapi banyak masalah juga. Jadi apa yang patutnya pihak sekolah buat, kita kena cuba sama-sama mengatasi masalahnya. Contohnya, pedagogi yang dia orang menerima tugas sebenarnya kan untuk sekolah, dia akan apply. Tapi dia orang akan hadap masalah. Masalah apa? Sebab bila nak apply 5E, masanya tak cukup. Jadi mungkin pihak sekolah boleh, saya dah bincang, mungkin kita boleh tengok kelas yang baik. Kita kan ada kelas yang mulai yang tahap kebolehan tu berbeza. Untuk tahap kebolehan tinggi memang tak ada masalah. Dalam 2 waktu tu dia boleh applykan 5E. Tapi untuk murid yang perlu banyak bimbingan, mungkin kita akan bincang supaya jadual waktu tu kita buat straight 3 waktu. Ada juga guru beritahu saya, dia kata, cikgu, kita masalah kerana budak bahasa kurang. Saya nak jujur cakap sebab sekarang kan banyak daripada SJKC diorang dalam masa transit untuk menyesuaikan diri nak cakap dalam bahasa Melayu. Betul tak? Jadi kan bila macam tu bahasa komunikasi pun satu masalah. Ini yang kita kena bantu duta guru. Sebenarnya pada saya bersetuju dengan Cikgu Chu Suan. Memang saya bersyukur duta guru dekat SMK Convent, diorang sebenarnya tak banyak bawa masalah. Saya hanya dapat
rebutan daripada cikgu lain kata keberadaan yang kurang. Tapi pada saya tak ada masalah sebab diorang akan buat kelas tambahan. Sebab diorang tahu apa core business diorang. Diorang akan buat kelas tambahan. Diorang akan bagi pastikan silibus tu dihabiskan. Budak bersedia untuk mengambil pentafsiran. Jadi pada saya dia tak ada masalah. Diorang lagi membantu sekolah sebenarnya. Macam apa cikgu Jusan katakan, mengharumkan nama sekolah di peringkat negeri, kebangsaan antarabangsa. Jadi sebenarnya sebelum tu kan saya rasa SMK Kongbem biasa-biasa saja. Tapi bila ada duta guru, nama kita asyik naik. Sebab masuk banyak pertandingan dan kita menang. Itu yang saya nak ucapkan terima kasih kepada program duta guru bawah Yayasan Petronas sendiri. Thank you. Sebab siapa nak melatih cikgu kita secara percuma? Tak ada kan? Tak ada siapa-siapa kan? Lepas tu bila cikgu kita tu terlatih, siapa yang mendapat untung? Memanglah pihak sekolah dapat untung. Betul tak? Jadi saya rasa kita kena support program ni. Okay, terima kasih Cikgu Lim. Nampaknya kita ada soalan di ruangan chat dan dua soalan ini pun sangat menarik perhatian saya lah. Cuma mungkin kita akan minta seorang cikgu mungkin jawab soalan yang pertama dan seorang lagi penentuan dia akan jawab soalan yang kedua lah. Okey, untuk soalan yang pertama tu, bagaimana cikgu menggalakkan guru-guru untuk menyertai PDG ini dan macam mana cikgu boleh ubah persepsi guru tersebut tentang PDG ini? Ini soalan ini saya rasa lebih kepada untuk macam mana pengetua itu dapat memujuk guru dia menyertai program duta guru. Saya fikirlah. Soalan ini saya rasa siapa boleh jawab ya? Saya rasa Cikgu Lim lah kan, sebab dia yang paling ramai guru data. Duta guru. Sorry. Kan Cikgu Lim? Ya. Saya sebenarnya kan saya cakap jujur. Ramainya guru duta guru di SMK Kongbem bukan sebab pengetua dia. Sebab cikgu-cikgu saya berkomitmen dan sentiasa nak terus maju. Jadi saya pengetua yang tumpang rezeki diorang. Sebenarnya kan macam mana nak galakkan guru-guru untuk menyertai PDG ni, sebenarnya tak payah menggalakkan. Sebenarnya duta guru itu sebagai satu suri teladan. Bila kawan-kawan nampak kan, akan sekejap nampak apa yang diorang buat, diorang akan terangsang untuk mengikuti sebab dia akan nampak, bila masuk duta guru, ini yang diorang dapat, ini menarik, ini membantu murid. Jadi sebenarnya semua dari moderate. Jadi saya tak ada kata mesti masuk program duta guru, tidak. Tapi bila cikgu mohon, saya akan puji cikgu. Sangat baik cikgu. Good, very good. Sebab nak terus memperbaikkan, maksud menambah baikkan diri sendiri kan, meningkatkan kompetisi diri. Sebab tu cakap sungguh, duta guru dekat SMK Kongbem tiada seorang pun bawa paksaan begitu Lepas tu semua bawa inisiatif sendiri sebab mereka lah orang yang nak keluar daripada comfort zone, nak menerima cabaran, nak meningkatkan kompetisi diri, nak menjadikan PDC lebih menarik, nak membantu anak murid. Jadi apa conclusionnya? Moderate daripada duta guru yang ada dekat sekolah. Ya, setuju. Ya, betul tu. Dia mesti bermula daripada diri sendiri kan. This is tak ada paksaan. Yes, self motivated punya. Dan kita sokong. Okey, terima kasih Cikgu Lim di atas jawapan yang diberikan. Okey, sekarang kita beralih ke soalan yang kedua, iaitu bagaimana cikgu menilai bahawa intervensi STEM yang dicetuskan oleh duta guru benar-benar menghasilkan peningkatan hasil pembelajaran murid, bukan sekadar kejayaan dokumentasi program. Ini saya rasa mungkin satu pandangan yang mungkinnya skeptikal lah. Bagi dia mungkin ada duta guru. Tapi apa sebenarnya yang dia bawa tu betul-betul tak menghasilkan peningkatan hasil pembelajaran murid? Soalan ini siapa yang pengetua yang boleh jawab ya? Saya sendiri kurang yakin kalau saya lah. Okey, saya boleh saya cuba jawab ini soalan. Boleh. Mungkin betul ke tidak, tapi pemahaman saya lah kan, macam yang Cikgu Asman cakap tadi kan, dia lebih membawa kepada bukan kepada sekadar dokumentasi, tetapi ada macam mana kita lihat hasil pembelajaran itu kan. Saya cuba kongsikanlah untuk di sekolah saya.
apa-apa yang dihasilkan daripada duta guru kepada projek murid ni kan, bagaimana saya mentafsirkan penilaian saya bahawa dia bukan sekadar dokumentasi, sebab saya melihat bahawa lepas satu dia tidak stop di sana, akan ada lebih peningkatan. Contohlah saya bawa contoh di inovasi dari segi pembelajaran PBL, contoh kan, itu contoh adalah pada mulanya kami cuma di peringkat yang kecil, di peringkat kelas, lepas tu dibukakan kepada antara kelas-kelas, dan sekarang menjadi budaya di sekolah kami, ada pameran-pameran. Bukan sekadar itu, tahun demi tahun seterusnya kami buka lagi kepada sekolah lain yang datang sebagai pelawat untuk PBL itu. Dan tahun ini sebenarnya lebih besar lagi kepada bukan lagi pelawat tetapi juga join sama-sama di sana. Jadi saya melihatkan ini maksud dia mungkin dalam skala yang kecil lah kan, maksud dia adalah bukan sekadar kita buat sebab kita perlu ada itu, tetapi kita melihat ke depan itu apa. Dan sekarang ini sebenarnya kami dalam proses perbincangan dengan duta guru saya ini Cik Natra untuk lebih melangkah lagi bila hasilkan PBL ini, adakah setakat ini saja? Jadi apa lagi kita boleh bawa, boleh angkat supaya ke depan itu murid boleh melihat bahawa bukan sekadar saya buat ini untuk di dalam PDPC, tetapi sebenarnya lebih besar lagi. Tetapi ini semua perlukan sokongan pentadbir. Perlukan sokongan pentadbir. Jadi saya melihat, bagi saya seorang pengetua, penilaian saya itulah, bila mana sesuatu yang kita buat itu, proses dia tidak berhenti sampai A kepada B, ada hasil berhenti di sana, tetapi dia masih hidup, masih berjalan, masih bergerak seperti apa yang sedang kami laksanakan walaupun di pedalaman. Saya melihat itu adalah sesuatu proses pembelajaran satu tahap ke satu tahap. Jadi itu penilaian saya lah. Kan mungkin ada betul, mungkin ada salah, tapi saya melihat kepada itulah proses. Bagaimana saya katakan bahawa dia itu berjalan dan bukan sekadar dokumentasi lah. Dia perlu hidup, dia perlu bergerak, sentiasa bergerak. Tidak ada nama noktahnya berhenti sampai di sana saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Chuswan. Okey, memandangkan kita masih belum ada soalan yang baru daripada peserta, tapi saya ada satu soalan jugalah yang saya sendiri ada fikirkan tentang duta guru ni. Kalau dari sudut pandang pengetua lah, sekiranya sekolah itu tiba-tiba duta guru dia berpindah, contohnya lah. Contohnya lah, apakah kita panggil macam plan B ke, ataupun macam mana kita nak sustain impak ke, ataupun apa yang pengetua akan lakukan lah sekiranya berlaku perkara seperti itu? Boleh kan Lisa jawab sikit ni juga Azman? Boleh. Silakan. Saya balik kepada apa yang saya katakan dari awal tadi. Bagi saya bukan jumlah, bukan kuantiti, tapi kualiti. Okay, seperti mana duta guru saya sekarang. Walaupun hanya satu orang di peringkat sekolah, walaupun yang lain tidak ada namanya kod 2, kod 3 begitu, sampai kod ke-67 sekarang kan. Tapi saya nampak dia telah melahirkan duta guru SMJ Kechonghua. Jadi bila mana saya pernah bincangkan ini bersama Cikgu Nutra, saya katakan begini, Cikgu, kejayaan duta guru itu, kejayaan Cikgu memberi impak kepada guru lain, melahirkan anugerah lain di Chonghua itu adalah keberhasilan. Jadi kita kena fikirkan bahawa kalau sekiranya ketiadaan kita, satu jejak pun tidak ada anugerah di sana, maksudnya itu tidak berjaya. Tetapi kalaulah walaupun cikgu di mana cikgu berada selepas ini, walaupun saya tidak harap dia berpindah. Carikan suami. Tetapi saya percaya apa yang dia mulakan, adanya gandengan mantap itu bersama kumpulan-kumpulan duta-duta guru Chonghua ini sekarang ini, saya percaya itu benda tetap akan ada di sana. Kan jadi sebenarnya untuk motivasi dorongan untuk semua duta guru, saya percaya memang sudah ada misi juga begitu kan di sekolah, mungkin Cikgu Lim dan juga Cikgu Limok. Guru-guru yang ada, rakan-rakan sekerja yang ada dalam kalangan kita di sana itu, bawa mereka bersama dalam agenda duta guru itu. Kalaupun belum dapat title duta guru kohort itu, tapi jadikan kohort itu kohort di sekolah kita, paling minimal di sekolah kita. Tempiaskan itu dulu. Ya, betul. Terima kasih. Mungkin boleh ditambah.
Cikgu. Okey, saya boleh saya tambah. Okay. Oh, silakan Cikgu Lim. Cikgu Azman, jika duta guru saya tu dipindah sebab naik pangkat, saya memang sokong sepenuhnya sebab dia dipindah sebab naik pangkat. Tapi jika dia pindah sebab mengikut suami, saya pun terpaksa setuju sebab dia ikut suami kan. Tapi jika dia setakat nak pindah dalam daerah, saya rasa saya kena memperjuang dekat PPD kot. Walaupun macam mana pun saya rasa ya, kita kena tengok kan situasinya. Tapi sebenarnya saya rasa dengan penuh yakin rasa duta guru dekat konvent dia memang tak mohon pindah kecuali dinaik pangkat. Tapi seperti yang dicakap dekat sekolah saya memang ada pusat inovasi murid. Lepas tu pusat inovasi murid tu sebenarnya dia ada pasukan mentor. Pasukan mentor tu terdiri daripada duta guru dan bukan duta guru. Jadi pasukan mentor ni akan mementori murid-murid dekat pusat inovasi, maksudnya STEM. Okay. Jadi daripada tu saya rasa bila seorang, dua orang cikgu duta guru keluar, benda tu tetap ada sebab dah jadi amalan. Bila dah jadi budaya, dah jadi amalan, dia tak ada masalah, dia akan teruskan. Contohnya sekarang sekolah kita kan SPM. Jadi saya percaya dekat SPM ni banyak sekolah dah dia gire-gire cutikan budak. Betul? Tetapi saya dengan bangganya memberitahu SM Konvent kita tak cutikan satu kelas pun. Apa kita buat? Cikgu kurangkan. Betul tak? Tapi kita buat aktiviti. Kita buat pasca PAT untuk tingkatan 4, kita buat pasca UASA untuk tingkatan 1, 2, 3. Jadi apa kita buat? Kita separuh hari kita belajar, separuh hari kita aktiviti. Dekat sinilah kita lebih senang untuk menerapkan. Kita banyak buat program yang berkaitan dengan STEM. Okay, lepas tu TVET. Jadi benda-benda ni kita dah menerapkan minat budak daripada form 1, form 2, form 3 yang akan jadi perapis untuk budak yang akan keluar. Lepas tu saya saya ulang sekali lagi, jika duta tu dia dipindahkan sebab naik pangkat, saya sangat bangga dengan dia, saya support. Tapi jika dia dipindahkan hanya dekat daerah dan bukan dia yang minta, saya akan memperjuangkan. Saya rasa kita kena bagi duta guru dekat sekolah yang dia selesa. Kan? Jika pergi tempat baru mungkin dia kena bagi cabaran kan. Jadi itulah saya kata tak ada masalah dekat konvent, dia orang tak mohon pindah kecuali dia naik pangkat. Okey, terima kasih Cikgu Lim. Ada satu soalan yang saya rasa mungkin pengetua SMK St. Luke boleh jawablah. Soalan daripada Cikgu Ting di mana sebenarnya Cikgu Limok sudah ada bagi respon pantas di situlah. Adakah pengetua akan memberi ruang dan peluang kepada duta guru untuk merancang pelbagai program STEM di sekolah? Dan soalan kedua dia, adakah duta guru akan ditahan? Wah, kena tahan ya. Sekiranya mereka mohon transfer. Okey, Cikgu Limok, okey, boleh jawab? Baik. Terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih Cikgu Ting. Sebenarnya saya sudah jawab dia punya soalan lah. Untuk ruang dan peluang itu, kita tidak ada masalah. Memang kita galakkan untuk kalau duta guru itu memang ada inisiatif untuk mengadakan pelbagai program di sekolah yang berbentuk STEM. Tak ada masalah ya. Memang kita boleh menggunakan program di bawah peruntukan itu memang ada ya. Maksud saya ialah kita boleh gunakan PCG, kita juga boleh menggunakan under PIBG untuk program itu. Sebab kalau program PBL saya rasa rakan pengetua memang tahu di bawah PCG ya. So memang ada. Jadi tiada halangan Cikgu Ting. Untuk transfer kita lihat mengikut situasi. Sekolah kita sekolah luar bandar, Cikgu Nur Azman bukan orang Seri Aman. Okey, kita pasti bahawa setiap guru apabila dia memohon berpindah mesti ada sebabnya. Ya. Dan normally kita akan dasar terbuka. Jadi maksudnya dia memohon dia mesti ada sebab. So untuk saya selama ini saya tiada halangan ya. Cuma apa yang saya berbalik kepada apa soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Azman yang telah dijawab oleh Cikgu Chusuan dengan Cikgu Lim adalah tentang perpindahan mereka. Jadi perancangan saya sebagai orang tempatan Seri Aman ialah saya perlu memikirkan
hala 7 sekolah kita apabila Cikgu Nur Azman pindah? Sebenarnya soalan ini saya kemukakan kepada dia 3 hari yang lepas. Kami bincang tentang perkara itu. Okey, dan sebab itu kita cuba mencari orang tempatan, ya, tempatan yang masih muda dan mereka mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan diri dalam kerjaya pendidikan ini supaya kita galakkan dan melalui inspirasi daripada Cikgu Azman. Just like what Cikgu Chusan kata tadi lah, suri teladan dia bagaimana dia membawa tim, sebab dia bukan stand alone kan, sama juga Cikgu Anutra and the 7 of yang convent tadi. They're not stand alone, tapi dia adalah satu tim STEM yang sangat kuat mereka. Sebenarnya mereka punya bond itu kan, bonding itu very very strong. Okay? Tidak perlu pun arahan daripada kepimpinan, mereka sudah tahu bagaimana mengagihkan tugas antara satu sama lain, dokumentasi sampailah menjadi guru pembimbing, guru pengiring untuk memastikan bahawa aktiviti STEM itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alright? Jadi Cikgu Ting, don't worry. Alright, thank you. Okay, terima kasih di atas jawapan daripada Cikgu Limo. Okay, nampaknya kita masih ada sekitar 4 minit lagi sebelum kita menamatkan sesi Coffee Talk. Dan untuk pengetahuan juga lah, sebenarnya sesi kita tadi bermula 5 minit untuk video success story. Kemudian sepatutnya 30 minit untuk sesi sembang. Dan another 15 minit for Q&A lah. Tapi kita fleksibel, kita boleh gunakan keseluruhan 45 minit untuk sesi inilah. Dan pada tepat jam 10.50 nanti kita akan hentikan sebab kita akan bagi ruang untuk iklan lah. Iklan daripada Persatuan Duta Guru. Saya akan uruskan bahagian itu nanti. Dan pada masa yang sama kita juga akan bagi satu Google Form untuk feedback dan juga dia juga akan hantar terus e-sijil kepada peserta. So untuk episod yang pertama ni kita mungkin masih baru bermula. Tapi kita akan cuba konsisten dan akan minta supaya sesi ini juga boleh dijadikan sebagai kita panggil macam mata kredit lah untuk SPL KPM. Sebab yang ini pun kita rancang adalah untuk bukan sekadar untuk duta guru tapi untuk semua pendidik lah. Termasuk pengetua, termasuk juga orang awam lah dan ibu bapa, dan kalau ada untuk murid pun kita akan buka juga nanti. Okay, kita minta kita sudah ada kelestarian tadi ada 3 minit lagi Cikgu Azman. Ada 3 minit lagi Okey. Boleh Cikgu Lim. Sebenarnya saya nak maksudnya menggalakkan pengetua-pengetua sekolah lain supaya menggalakkan cikgu dia mohon jadi duta guru. Sebenarnya kita boleh nampak duta guru tu kan dia dari segi tengok dia ada motivasi diri. Dia nak maju. Betul tak? Lepas tu dia membantu sekolah. Dia akan mempengaruhi, bawa pengaruh positif kepada sekolah. Sebenarnya duta guru masa kerjanya lebih banyak daripada cikgu dekat sekolah. Sebab dia bila nak buat pertandingan, dia orang kena latih. Bukan latih waktu PDPC, dia orang latih selepas PDPC. Lepas tu dia orang latih waktu hujung minggu, malam, Google Meet. Semua tu cikgu sekolah tak nampak. Pentadbir mungkin tak nampak. Tapi pada saya, dia orang mengkorban lebih masa. Sebab tu rugi jika tak dapat cikgu macam ni kan. Sebab tu saya mewawarkan pengetua dekat semua daerah, semua negeri menggalakkan cikgu mohon jadi duta guru. Ini peluang keemasan sebab kita tak perlu belanja satu sen pun, tapi cikgu kita akan dibekalkan dengan pelbagai kemahiran. Akhirnya siapa yang dapat semua tu, dapat menikmati semua tu sekolah. So ini memang satu, sebenarnya tak ada pelaburan yang memang garanti jika kita nak melaburkan. Tak ada pelaburan yang garanti memang untung. Tapi duta guru memang untung. Sebab tu laborlah untuk cikgu kamu jadi duta guru. Betul. Setuju dengan Cikgu Lim. Yes. Okey, sebenarnya apa yang Cikgu Lim baru katakan tadi, dia ada kaitan dengan satu soalan terakhir daripada saya lah, iaitu sebagai penutup, nasihat emas lah daripada pengetua-pengetua yang ada kat sini kepada pemimpin sekolah lain yang mungkin dia ragu-ragu atau baru bakal menerima duta guru di sekolah mereka.
Mungkin kita boleh minta 2 lagi pengetua untuk bagi nasihatlah kepada pemimpin-pemimpin yang mungkin masih ragu-ragulah untuk menerima duta guru di sekolah mereka. Cikgu Chusan. Bola juga Cikgu Chusan, Okay. Bagi saya seperti mana Cikgu Lim katakan tadilah, jangan ragu-ragu. Banyak untung dari rugi dia. Banyak untung dari rugi. Kita tidak akan menyesal bila mana ada guru kita jadi duta guru. Sebab kenapa? Sebagai pemimpin sekolah, kunci itu di tangan kita. Selagi kita dapat mengawal, jadi tidak akan ada kerugian pun. Langsung sebenarnya tidak ada. Bahkan keuntungan itu banyak. Jadi seperti mana yang kami rasakan impak duta guru di sekolah kami, marilah sama-sama kita pemimpin-pemimpin sekolah, kita cuba di sekolah kita lagi. Baru kita boleh rasa itu wow yang kami rasakan sekarang. Walaupun kami cuma, sekolah saya baru 2 orang sekarang kan, itu pun sudah hebat sudah saya rasa. Jadi marilah, biarkan sekurang-kurangnya adalah 1 orang di sekolah. Dari segi MMI semua itu jangan bimbang. Tapi impak dia itu, betapa membawa sesuatu yang besar yang tidak pernah kita duga sebenarnya. Dia menjadi tulang belakang kuat sebagai ejen perubahan sekolah kita itu. Tadi sokonglah ini duta guru kita ini untuk pengataan-pengataan. Terima kasih. Ya. Okey, dari saya. Saya dia 2 lah rakan pengetua. Satu ialah we dare to take the risk. Satu, kita buka peluang. Maksudnya dari segi pengurusan sumber manusia kita akan sangat-sangat bersyukur kalau ada duta guru di sekolah. Kedua, it comes along. Kalau sumber manusia ada duta guru, maka sumber keuangan daripada Yayasan Petronas juga ada. Jadi apa yang Cikgu Lin tadi kata ialah tentang latihan percuma. Yang Cikgu Chusan kata tadi adalah tentang kecemerlangan sekolah. So everything will comes in, to the school. Jadi come and support PDG. Thank you. Ya, sebenarnya mungkin pengetua-pengetua lain tidak tahu. Duta guru sebenarnya dia bawa sumber kewangan kepada sekolah. Bukan saja sumber kewangan, dia bawa resource. Dia akan bawa banyak NGO yang akan membantu sekolah. Lepas tu dia akan bawa lagi kita ke peringkat, contohnya sekolah saya, duta guru saya Cikgu Wong. Dia bawa sekolah untuk menjoin AI radiation. Itu peringkat antarabangsa untuk semua warga sekolah libat. Saya rasa it's very good. Cikgu Ain tu kohort 3, jangan cakaplah dia dah banyak sangat membantu sekolah. Dia yang bantu sekolah dapat sekolah angkat madani kan. Lepas tu Cikgu Syahid, Cikgu Syamihah, sebenarnya semua cikgu yang mohon duta guru tu dia pegang jawatan besar-besar tau. Dia bukan orang guru biasa, sebenarnya dia pegang jawatan. Diri sendiri pun sibuk tapi dia orang berani menerima dugaan tu. Sebenarnya jadi guru bersedia bila nak jadi duta guru akan banyak juga kena meluangkan masa untuk menyelesaikan assignment duta guru. Betul tak? Betul tak? Lepas tu dia sebenarnya kan baik juga sebab projek yang dibuat waktu dia orang jadi duta guru boleh jadi projek untuk dipertandingkan dalam pertandingan inovasi dekat sekolah. Sebab tu saya rasa memang banyak dibawa. Yes. Thank you. Bagus. Ya, betul. Untuk kita kan, tu saya kata dengan Cikgu Azman, 20,000. Kalau 20,000 itu di bawah duta guru. Sekolah angkat madani ada lagi, ya. Jadi begitulah, ya. Jadi dengan networkingnya, maka memang pasti kecemerlangan sekolah itu dari pelbagai aspek memang akan datang masuk ke sekolah kita. Untung murid kita, ya, murid kita. Ya. Thank you. Okey, jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga pengetua yang sudi meluangkan masa pada hari Sabtu ini untuk bersama-sama kita dalam sesi Coffee Talk Duta Guru untuk episod kali pertama. Dan nampaknya masa mencuri kita lah. Tahniah. Very good. Jangan berhenti program ini, sangat baik. Ya, betul. Teruskan. Teruskan saja. Don't worry about the quantity yang don't worry about pengetua also because now today pengetua very open minded one. Betul. Nampak muka ceria-ceria semua. Ya. Next time boleh macam ini. Kita boleh rancang in such a way that kita bagi you all satu slot, maybe 5 to 15 minutes. You all daripada PDG untuk share dalam persidangan pengetua negeri.
Ya, ini cadangan kami sampai dia tu. Okey, di ready ya? Sangat setuju. Ya, di ready ya? Ya. Ready for that. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekarang kita bagi laluan lah kepada iklan. Dan di sini mungkin pengetua-pengetua boleh stay dulu lah sehingga kita akan ada yang terakhir sekali adalah sesi fotografi berkumpulan. Sebab saya punya iklan selepas ini memang sangat berkait rapat dengan persatuan itu sendiri ya. Supaya kita sama-sama lihat. Sekejap, saya buka dulu. Okay, I think betul. Okey, boleh nampak saya punya apa kita panggil ni tadi? Slide boleh nampak ya? Belum. Belum, sekejap. Okey, nampak tak? Loading, yes. Cikgu, dah nampak? Okey, jadi Persatuan Duta Guru, ini adalah logo kami. Saya ambil mungkin dalam tidak sampai 5 minit lah untuk memperkenalkan Persatuan Duta Guru Malaysia. Jadi logo kami ini sebenarnya dia diinspirasikan daripada logo asal program Duta Guru. Cuma dia tak ada huruf P lah. Bila dia tak ada huruf P tu dia jadi Duta Guru. Maksudnya ini sudah graduate dan semua Duta Guru yang sudah graduate berpeluang untuk menyertai persatuan ini. Dia masih menggunakan warna yang sama dengan Yayasan Petronas dan kita sertakan juga dalam ini adalah kita punya peranan lah ataupun budi Duta Guru, pendidik, penggerak, pencetus, perantara. Okay, untuk PDGM ni dia sebenarnya adalah ketubuhan yang dah ditubuhkan pada 7 November 2024. Maksudnya baru setahun lah umur dia masih setahun dan kami sebenarnya tengah slow lah untuk membangunkan pertubuhan ini di samping juga core bisnes yang lebih penting iaitu di sekolah. Okay, ini adalah sedikit tentang perlembagaan dia. Jadi tujuan dia adalah untuk lebih kepada untuk mendukung matlamat program Duta Guru lah. Sebab kita nanti ada sekarang ini kita sudah ada kohort 7 dan program Duta Guru ini dia akan berlangsung pengambilannya sehingga kohort 10. Dan selepas kohort 10 itulah yang akan menjadi persoalan lah, what's next? Okay, adakah dia akan berhenti di situ saja? So, Persatuan Duta Guru Malaysia ini adalah jawapan dia lah. Di mana kami akan cuba untuk terus melestarikan program ini. Supaya 4,500 Duta Guru STEM yang telah dilantik itu, sama ada yang tolak yang sudah berpencen dan sebagainya, kami akan cubalah untuk meneruskan impak daripada program Duta Guru. Okay, ini adalah sedikit matlamat. Dan untuk persatuan ini kita bersama dengan Cikgu Anutra sebagai yang dipertua dan saya nampak juga ada Cikgu Naib yang dipertua, Cikgu Nur Aida Mazlan. Kami ada seorang setiausaha, seorang bendahari dan 5 biro dan biro saya sendiri adalah sokongan peserta. Jadi sesi Coffee Talk Duta Guru ini tujuan dia adalah untuk menyokong lah. Okay, menyokong peserta dan juga sama ada Duta Guru dan juga peserta yang masih di dalam program. Dan untuk keahlian nanti akan ada iklan. Iklan ini sebenarnya dia lebih kepada tutup lah, kita terbuka untuk rawam. Dia hanya untuk Duta Guru yang sudah graduate dan iklan ini kita sudah letakkan di dalam grup setiap kohort grup program Duta Guru itu sendiri. Cuma mungkin di sini boleh minta bantuan pengetua lah sebab ada juga keahlian ini dia bukan wajib dia bukan automatik juga dan mesti dimohon. Okay, sebab kita nak Duta Guru yang komitmen, yang bukan bila dia sudah graduate, kita nak yang terus aktif. Jadi ada yuran lah, tapi yuran ni pun hanya sekadar 100 seumur hidup. Cuma kita bagi dia punya manfaat dia adalah berbanding yang bukan ahli lah. Yang bukan ahli dia tetap Duta Guru juga. Cuma kalau yang ahli Duta Guru yang menjadi ahli Persatuan Duta Guru Malaysia, dia akan lebih banyak manfaat lah. Manfaat dia dari segi jaringan-jalinan untuk tidak boleh klik link untuk berdebat. Okey. Untuk meneruskan dia punya impak di dalam program Duta Guru. Okey, saya terima ada satu. Okey, saya tamatkan ini dulu ya. Sekejap. Macam mana nak off ni? Okey, stop sharing, sorry. Okey, link maklum balas tidak boleh klik. Saya cuba dulu Saya rasa boleh sebenarnya. Boleh sudah tuan juga sebenarnya. Sudah kami. Boleh kan? Boleh. Tidak Tidak ada masalah.
Ya. Dan saya tengok sudah ada 21 respon di sinilah. Okey, jadi saya minta bantuan sebab yang ini paling saya tak pandai lah setiap kali sesi online adalah untuk ambil gambar ramai-ramai tu. Saya paling tak pandai cari mana muka nampak ramai-ramai. Kalau tak nampak 2-3 orang saja nanti. Okey, boleh Cikgu tak? Anitra bantu. Cikgu Anitra boleh bantu Saya pun pandai senyum saja. Okey. On kamera semua. Boleh on kamera. Kita akan share di ruangan Facebook PDGM lah. Thank you everyone. Okay, buka kamera dulu ya. Kalau yang tak buka pun kita gambar dulu. 1, 2, 3. We'll take one more. One more. Okay. 1, 2, 3. And last one. Sebab ada yang masih belum on camera halfway. Thank you so much everyone. One more time. Last one. Bolehlah tukar pose. Kalau nak posting macam mana pun boleh. 1, 2 and 3. Okay. Thank you so much. Okay, saya ingin minta sekitar 1 minit yang terakhir untuk promotekan the next sesi the next episode. Okay, sekejap saya share screen dulu. Entire screen lah supaya saya tak termiss. Okay, sesi yang seterusnya. Sebab tadi kalau yang sudah jawab malu malas, di situ kita ada minta untuk peserta lah kalau dia berminat nak tengok ceramah siapa pula ataupun nak tajuk apa pula. Jadi episod 2 ni dia masih macam ni dulu lah. Di mana dia masih belum ada topik lagi. Orang yang dijumpa pun belum tahu lagi. Tapi tarikh dia nanti adalah pada 27 Disember iaitu pada Sabtu yang terakhir. Sabtu yang terakhir setiap bulan lah. So untuk episod 2 ni maksudnya sekarang ni kita lihat siapa tajuk dia yang akan dipilih nantilah. Okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan kalau sekiranya kalau tiada apa-apa lagi, kita boleh minta untuk tuan-tuan puan-puan sekiranya ada urusan lain boleh beredar. Sesi kita telah tamat dan siapa yang masih ingin kekal sekiranya masih ada soalan lah kepada mungkin kepada AJK yang di sini boleh kekal di sini dan tanya soalan. Okay, tapi bagi saya ucapkan terima kasih lagi, jutaan terima kasih lagi kepada semua panel yang ada di sini dan juga kepada peserta-peserta yang telah menyertai sesi Coffee Talk Duta Guru episod 1 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih PDGM. Cikgu Lim, Cikgu Tuan ya. Alright. Good try. Keep it up. Yeah. Okay, so saya mohon undur diri Terima kasih. Undur diri undur diri. Terima kasih pengetua-pengetua yang sanggup berkongsi. Terima kasih kawan-kawan. Siapa ada masalah dengan link dan sijil boleh stay untuk kita selesaikan masalah sijil. Bagi DG-DG, pegawai-pegawai, terima kasih banyak-banyak.